Ya, kita review ya Boboiboy Gemper dulu. Kat belakang dia tulis, dia punya aksesori tangan ni macam Thanos kan. Dua-dua colorway dia warna-warna hitam. So kita buka ya Gemper. 1, 2, 3. Nampak siap, solid siap. Detail dia nampak. Ni baju ni kat lengan dia memang kemas lah. Handsome siap. Ni dua tangan dia. Tanah pelindung. Kepala dia boleh gerak, tangan dia pun boleh gerak. Smart siut. Wush. Boleh pusing. 360. Ni ada dia punya lubang. Macu siap. Nampak. Sambil tu kita bagi dia duduk. Tangan pelindung. Bawah ni nampak tulis tarikh dia. Monster. Macu dia siap. Solid lah. Dia punya aksesoris ni. Dia punya senjata dia. Mantap. Suka. Lilita. Kat belakang dia tulis pedang dia ni boleh jadi dua function. Satu kiri kanan, satu lagi boleh gabung. Ready. Macu. Cantik ni hitam merah kan. Stylish ya. Dia punya pedang halilintar dia. Tengok smart kan. Wush. Muka garang tak? Muka garang, mata merah kan. So korang boleh pakai. Ya. Okay, siap. Kalau tak beli ni memang rugi lah. Takut habis. Boleh juga cantumkan ni pedang. So kita boleh sambung ke ni. Maksud dia kuasa elemental halilintar. Ini dia kebangga dia ada. Mantap. Garang.